Tak apa, dia boleh buat random lah. Cuba kita suruh dia buat iklan POV guys. Okay, pakai kuali ni. Sebenarnya kena masuk banyak sikit lah gambar kuali tu. Tapi saya ada satu je. Buatkan saya iklan POV. POV, point of view lah. Aku bini je baru belajar. Hari ni. Kena banyak sikit. Tapi kalau awak nak lagi mudah, belilah web ni, lagi mudah awak buat. Okay, kalau awak beli web ni lagi mudah. Sebab dia dah ciptakan scene terus dah dekat sini. Okay, sebabkan saya iklan POV untuk kuali lepe Masaki kot nama dia. Masaki. Okay. Buatkan review masakan menggunakan kuali itu. Ni saya try lah. Dia dapat. Contoh kalau nak buat kek masak boleh, tapi kena betul-betul sikit tau, step by step tu. Sebab saya pernah buat juga tapi tak jadi. Kalau boleh tulis betul-betul lah. Jangan tulis merumitkan sangat. Kadang-kadang AI ni susah nak faham apa yang kita nak. Boleh try, boleh. Cik Hadijah boleh cubalah. Cuba try and error je. Mungkin awak dapat idea kat Gemini ke kan, awak masuk je kat sini. Boleh je korang kalau awak ada idea kat Gemini, masuk je kat sini. Gemini kadang dia bagi scene by scene kan. Dekat sini dia bagi dah scene 1 dia buat apa, scene 2 dia buat apa. Ya betul, masukkan dekat prompt ni. Story idea ni adalah prompt sebenarnya. Ni story idea ni prompt juga, macam prompt juga. Kalau korang nak buat yang step by step tu, korang terus masukkan ni step 1. Step tu korang tukarlah. Scene 1 dia buat apa, scene 2 dia buat apa, scene 3 dia buat apa, macam tu. Membuatkan beberapa review masakan lah. Beberapa. Yang ni saya suruh dia buat random je lah. Beberapa review masakan menggunakan kuali tu. Saya suruh dia masak random je atas kuali tu. Tapi saya minta POV ni, kita tengoklah dia bagi ke tak. POV seorang, kita mention lah seorang wanita. Sebab saya takut bila kita tak mention, dia ikut dan je bagi. Tangan tu tangan lelaki ke apa, dia takut campur-campur. So kalau boleh mention lah seorang wanita berusia 20 tahun ke. Okay. Untuk buatkan beberapa review masakan buatkan saya review yang menarik. Saya review yang menarik lah. Last kali letak CTA. Okay, kita buat macam tu. Lepas tu kita tengok dekat auto character ni, kita tengok dia bagi jalan cerita apa.